kenapa kita sebut haram tu adalah dia merujuk kepada struktur ataupun binaan tu, bukan agama tersebut ke ataupun kuil tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kita bertemu kembali dalam Pertiwi Podcast. Saya Azman Jamal, hos anda untuk episod yang kedua ini. Jadi topik untuk segmen kali ini kita duk fikir nak bincang pasal pembinaan rumah ibadat haram. So korang pun tahulah, sejak isu kewujudan sebuah kuil di Jalan Masjid Indah itu hari, yang mana tapak itu sepatutnya menjadi tapak pembinaan Masjid Madani. So ramai orang dah mula start berbincang dan mempersoalkan adakah isu-isu ni boleh dikonsider sebagai isu serius, and ramai pula orang kata aktif mencari kewujudan rumah ibadat haram, dan ada juga yang kata ini adalah isu sensitif, isu perkauman. So sebab tu hari ini kita menjemput panel daripada Gerakan Pengundi Sedar, iaitu Hazri Saimin. So Hazri, terima kasih banyaklah sudi datang ke studio untuk bincangkan topik yang dikatakan agak berat jugalah ni. Sensitif. Dan kalau tersalah cakap mungkin kan ada yang terasa ke apa. So kita try, kita orang kata sebaik mungkin lah ya. Sebab kita bukan nak mencetuskan kontroversi ke apa, sebab kita nak membetulkan sentimen, pandangan apa isu yang patut orang kata diberi tumpuan. So sebelum kita start, ada tak orang tanya saya, Gerakan Pengundi Sedar ni apa GPS? Sebab saya pun selalu follow dekat dalam Facebook, and korang pun antara yang selalu kata aktif lah menyuarakan isu ini. So mungkin boleh kenalkan apa itu GPS. Okey, baik. Terima kasih kepada TV Pertiwi kerana sudi jemputlah saya ke podcast TV Pertiwi. Azman, biasanya saya pun mengendalikan podcast untuk GPS sendiri, tapi hari ini saya pula jadi tetamu lah. Okey, baik. Gerakan Pengundi Sedar ataupun singkatan dia GPS, sebenarnya kami adalah sebuah platform anak muda yang bebas, yang bukan parti politik, tapi kami ni sebagai penyeimbang ataupun check and balance terhadap prestasi para pemimpin di tanah air kita ni lah. Dan kita ni rakyat ataupun GPS bersama-sama dengan rakyat, kita menilai apa segala tindakan ataupun dasar-dasar polisi yang kerajaan tentukan, yang wujudkan dalam negara kita ni, dan sejauh mana tindakan rakyat ataupun tindakan kerajaan ini memberi impak kepada nasib pengundi-pengundi yang telah mengundi mereka ni sebagai pemimpin ni lah. Dan sebenarnya GPS ni kami bukanlah orang kata menunjukkan jalan, tapi kami memberikan hala tuju. Kan? Kalau macam GPS tu global satellite positioning tu dicarikan jalan, tapi kita memberikan satu kata hala tuju kepada rakyat supaya dalam memilih pemimpin ni, kita janganlah melihat sekadar parti semata-mata. Kan, tapi kita lihat juga dari segi kredibiliti dia, dari segi orang kata sejauh mana dia punya kefahaman terhadap mentadbir urus negara ni. Kita tak naklah cari yang pandai bab agama saja, tapi debat urus mentadbir negara dia tidak tahu. Kita pun tak nak macam gitu juga. Apatah lagi yang kalau ada yang pemimpin yang dilantik oleh parti yang mana dia ni mempunyai orang kata konflik-konflik dari segi integriti. Yang itu yang lagi kita risaukanlah. Jadi itu sikit banyaklah pasal GPS ni. GPS ni dah lama wujud? Okey, GPS ni kami digerakkan pada lebih kurang tahun 2018 ke 2018, lebih kurang PRU 14 kalau tak salah. PRU 15 rasanya. PRU 15. 15 2022. So yalah tu 14 ke? 14. Okey. Ya, waktu tu sebenarnya kemunculan kami ni, kami melihat rakyat ni dia tidak tahu bagaimana untuk memilih calon pada ketika itu yang pemikiran rakyat
ataupun pengundi ni biasanya dia akan tengok parti. Kan, letaklah calon yang sekian-sekian, asalkan parti sekian-sekian, walaupun calon tu korup ke ataupun tak tahu nak urus tadbir negara ke, dia akan pangkah kat situ. Dan hasilnya apa yang kita telah hadapi lah selama ni. So basically GPS ni fungsi dia ialah orang kata, bukanlah orang kata mengecam kerajaan, tapi lebih kepada mempersoalkan segala dasar. Betul. Tak, yelah, kita pun faham tak boleh nak mempersoalkan semua. Maknanya GPS kena pilih topik-topik tertentu lah. So maknanya dalam konteks isu pembinaan rumah ibadat haram ni boleh consider antara topik yang GPS pilih jugalah ya. Betul. Sebabnya saya faham sebenarnya dalam isu ni dia agak sensitif lah. Tapi dalam konteks politik kenegaraan ataupun pemimpin yang menjadi pemerintah dalam sebuah kerajaan, kita akan menilai jugalah apa dia punya pendirian kan, terutamanya dalam isu rumah ibadat haram ni lah. So okeylah, sebab sekarang kita duk cerita pasal rumah ibadat haram. Kalau saya nak jadi spesifik, sebab saya tadi pada awal saya mention pasal pembinaan sebuah kuil di Jalan Masjid India. So apa yang saya nampak sekarang ni ialah bila kita cakap kewujudan rumah ibadat haram dalam konteks ni, sebab kita pilih isu di Jalan Masjid India, ramai orang kata kuil itulah. So kita nak kata benda ni sebenarnya dia melibatkan isu undang-undang, sebab dia merupakan satu orang kata bentuk pencerobohan tanah. Yalah, sebab kata tanah tu milik Jekyll dan wujud pula orang membina suatu struktur di sana. Jadi apabila ramai orang duk bincang, orang duk mempersoalkan, mulalah dia sampai daripada mempersoalkan jadi dia sampai ke kecaman. At one point saya tengok dekat bila orang berbincang kat especially media sosial, ramai ada yang cuba cakap, oh ini sebenarnya isu sensitif sebab dia melibatkan kaum semua. Yang tu saya nak tanya Hazri dulu untuk soalan pertama hari ni lah. Adakah isu kuil ini atau rumah ibadat yang dibina secara haram ni consider sebagai isu perkauman? Sebenarnya bila saya dijemput untuk mengulas dalam isu pembinaan rumah ibadat haram ataupun kuil haram ni, sebenarnya persoalan penting yang kita patut tahu adalah dia punya isu ni berpunca daripada apa? Kan? Adakah puncanya berpunca asalnya daripada pertelingkahan ataupun wujud provokasi daripada setengah kaum kepada setengah kaum yang lain? Adakah itu punca dia? Kan? Jadi kalau dalam isu yang berlaku ni, pandangan saya sebenarnya kita kena tengok punca asal dia. Punca asal dia adalah pada asalnya sebenarnya isu tu berkenaan tentang pemilikan tanah ataupun orang membina sesuatu struktur bangunan ataupun binaan apa semua di atas tanah yang bukan milik dia. Dan kenapa kita sebut haram tu adalah dia merujuk kepada struktur ataupun binaan tu, bukan agama tersebut ke ataupun kuil tersebut. Yang ini saya nak jelaskanlah terlebih dahulu supaya perbincangan kita ni tidak disalahertikan. Okey, dalam isu ni sebenarnya Azman, sebenarnya isu ni dia bukan isu yang baru. Dan isu ni kalau kita ingat waktu 2018, kes Allahyarham Muhammad Adib. Dan mungkin kalau kita boleh ingat kembali di Subang di Subang, kuil Sri Mahamariaman di Subang Jaya. Pada ketika itu sebenarnya kalau kita tengok balik, punca daripada berlakunya isu tersebut pada ketika itu adalah pemilik tanah bagi kuil Sri Mahamariaman tu, tak silap saya One City Development, dia pada ketika itu dia cuba untuk menyelesaikan permasalahan pada ketika itu dengan cara yang baik. Kan, dia bukannya orang kata wujud terus provokasi apa semua nak bergaduh, tidak. Tapi pemilik tanah tu dia cuba mengikut jalan penyelesaian yang secara harmoni lah. Maksudnya dia punya harmoni dia sampai ke tahap sediakan tapak pemindahan, satu, bersiap dengan kemudahan, kedua, dan yang ketiga siap dengan pampasan lagi. Kan, itu fakta dia. Kan, kemudiannya bila perkara tu tak berlaku, kan, maksudnya One City ni dia dah dapat orang kata apa pengesahan pemilikan tanah tu 2014 dan sehinggalah 2018
kes tu masih lagi dia tak diselesaikan dan pihak kuil pun pada ketika itu tidak mahu berpindah. Dan dekat situ sebenarnya kita tengok apa permasalahan dia sebenarnya. Adakah salah pemaju di situ ataupun wujud ketidakpuasan hati daripada setengah pihak ni. Kan? Dan begitulah sampai pada dari 2014 sampailah 2018, tak salah 27 November, itu adalah detik-detik paling sedih bagi penjawat awam yang melaksanakan tugas dia lah. Pada ketika tu, malam tu, seingat saya dia bomba ni dikerahkan untuk memadamkan api. Kan? Tugas bomba dia memadamkan api, dia bukannya untuk kata mengawal rusuhan. Pada ketika itu memang tak ada lah. Dia tugas dia nak padamkan api je pada itu. Kan? Dan macam mana boleh takdir Allah ni, dia Muhammad Adib ni dia ditarik dan dipukul lah. Dan mahkamah pun mengesahkan memang dia dipukul sehingga mati ataupun dia mati disebabkan oleh kecederaan di situ. Okey. Dari sini kita nampak sebenarnya punca dia bukan punca daripada perbalahan kaum ataupun konflik kaum. Dia adalah soal undang-undang. Sebab tu Azman, dalam undang-undang ni, dalam pengurusan negara ataupun pentadbiran pejabat tanah ke PBT ni, undang-undang ni paling penting lah. Kan? Sebabnya undang-undang ni tujuan dia adalah untuk menguruskan orang, menguruskan keadaan supaya dia tidak bercelaru. Azman boleh bayangkan macam mana kalau orang tak patuh undang-undang, apa jadi? Akan terima hukuman lah. Hukuman, dan juga kalau tak ikut hukuman tu dia akan jadi huru-hara lah. Orang tak ikut law. Kan? Bayangkan macam traffic light. Traffic light paling mudah lah. Bila hijau kita jalan, bila merah berhenti. Bila merah berhenti. Kalau merah kita jalan, apa jadi? Kan belaga lah. Belaga. Yang ini sama juga sebenarnya dalam konteks masalah yang kita sedang bincang ni. Sebenarnya bila asalnya adalah soal undang-undang, tapi bila pihak kuil yang terlibat ni dia cuba menjadikan isu ni sebagai konflik agama ataupun bangsa apa semua ni, dia jadi lain lah jadi dia, isu dia. Dan kita sepatutnya sebenarnya boleh je selesaikan secara baik. Kan? Dan patuhlah undang-undang. Dan semua rakyat Malaysia tertakluk kepada undang-undang. Dia tak boleh yang kata selected person ataupun parti pihak mana-mana dia ada compromise dekat situ. Dan itu bagi saya dia kena fahamlah undang-undang ni. Okay, so saya nak tumpu juga lah sebab orang kata isu ni at one point dah macam, saya rasa Hazri pun setuju lah kalau istilah saya guna, dah macam melerit. Betul. Daripada isu undang-undang jadi isu perkauman pula. Betul. And at one point kalau kita tengok, saya rasa bulan lepas ke bulan April rasa, sekarang ni bulan Mei, April yang mana kita tengok timbalan Presiden MIC dan juga Presiden Urimai, diorang seduk cakap pasal kalau boleh jangan guna istilah haram apabila merujuk kepada kuil. Itu yang saya dah mula mempersoalkan. Sebenarnya diorang faham ke tidak isu yang kita tengah bincangkan sekarang ni? Sebab apabila kita cakap pasal kuil haram, bukankah dia merujuk kepada kuil itu dibina secara haram, yang mana yang bermaksud itu bukan tanah kepada orang yang miliki kuil tu, tapi dimilik tanah orang lain. So bila wujudnya orang kata kenyataan sebegini, dia jadi macam lagi mengelirukan orang. Tu yang macam, sebab kita mungkin kita follow berita ni, kita faham lah. Kita tahu itu bukan tanah you jangan duduk situ. You jangan buat apa-apa, jangan bina rumah, jangan buat apalah. Dan tapi itulah saya nak tanya, apa pandangan Hazri lah apabila terdengar kenyataan-kenyataan sebegini. And just nak to be clear, kita kena ingat bila saya mention pasal MIC ni adalah sebuah parti, kita tahu dia memperjuangkan hak orang India. Tapi MIC ni adalah satu parti kini yang berada di blok kerajaan. Bukankah sepatutnya dia tahu benda ni lagi arif daripada dos yang bukan berada dalam kerajaan? So macam mana Hazri? Okey, pertama sekali saya bersetujulah dengan pandangan Azman tadi. Sebenarnya dalam isu ni yang kita rujuk haram tu adalah struktur binaan tersebut. Kita bukannya kata address ataupun tujukan kepada rumah ibadat yang dimaksudkan kuil itulah. Itu yang pertama. Dan sebenarnya istilah ataupun perkataan haram ni, dia di sini dia bukannya menghina agama ataupun dia bukan untuk hina
mana-mana agama lah kan, ataupun dalam konteks ni rumah ibadat kan. Contoh kalau kat sini kuil haram ataupun mungkin masjid ataupun surau haram, perkataan haram tu dia bukannya untuk menghina agama tersebut. Dia adalah sebenarnya dari segi pentadbiran ni, dia merujuk kepada satu binaan kan, yang dibina di atas tanah yang bukan milikan dia, ataupun mungkin dia milikkan oleh pihak berkuasa ataupun kerajaan ataupun mana-mana individu lah kan. Tak kisah, dalam isu ni kita maklumkan kepada semua. Rumah ibadat ni bukan sahaja kuil, tokong pun ya, masjid pun ya, dan surau pun ya. Kalau dia dibina di atas tanah yang bukan milikan dia ataupun di atas milikan orang lain tanpa kebenaran sebagai contoh kan, dan ia memang dari segi undang-undang dia, dari segi pentadbiran pejabat tanah diistilahkan sebagai haram lah. Dan apa yang menjadi yang kata permasalahan lah bagi saya statement pemimpin ni kan, dalam isu ni dari MIC dan juga Yurimai kan. Sebenarnya kita istilah ni kita kena adil kepada semua. Kalau kita nak kata janganlah gunakan haram ni kepada kuil, macam mana pula masjid? Macam pula kalau masjid tu dibina di tempat yang tidak sepatutnya pun kita akan panggil ini masjid haram, betul? Kita kena clear kat situ. Kita bukannya nak kontrol provokasi kepada istilah tersebut. Kan? Cuma dalam isu ni mungkin related berkaitan dia adalah kuil lah kan. Tapi andai kata mungkin penonton podcast dengar saya punya ulasan ni, kalau jumpa dekat mana-mana tempat kalau ada surau yang dibina di atas bukan milikan ataupun bukan tanah wakaf sekian-sekian, sebenarnya itu adalah tidak sah ataupun haram lah kan. Dan benda tu kalau perlu uruskanlah. Sama juga rumah ibadat yang lain kan. Dalam isu ni dia tak bolehlah kita jangan gunakan istilah haram ni untuk satu pihak saja, yang lain boleh gunakan sebagai contoh. Dia tak boleh macam itu. Untuk orang kata lagi clear lah, undang-undang ni bila kita merujuk kepada pencerobohan ni, dia tidak boleh bias. Betul. Kalau tak kisah agama, tak kisah kaum, kalau you buat, you kena. Betul. Itu yang kita maksudkan, betul. Dan Azman, saya nak tambah sebenarnya dari segi statement pemimpin kita ni lah, maksudnya pemimpin rakyat Malaysia ni kan. Kita faham je kita ni berbilang kaum kan, dan setiap kaum ni dia ada keinginan ataupun kepentingan masing-masing kan. Maksudnya masing-masing ada hak beragama, masing-masing ada hak untuk hidup aman damai harmoni. Tapi sebenarnya dalam isu ni saya nak sebut kepada pemimpin MIC ni, kalau betul dia nak menjagakan keharmonian ni, sepatutnya sebagai pemimpin mereka perlulah menegur ataupun memberikan penerangan yang sepatutnya kepada komuniti tersebut lah kan. Maksudnya kalau kata benda tu tak boleh dibina di atas kesalahan sekian-sekian, maka keadaan tersebut perlu diperbetulkan, bukan membiarkan dia menjadi berlarut kan. Contoh, kita dah tahu satu binaan ni haram kan. Adakah dia ada menegur komuniti tersebut, ini salah ni, kena ikut jalan undang-undang, kalau belum didaftarkan kena daftarkan? Adakah dia buat begitu ataupun dia biarkan? Maka ada wujudlah binaan-binaan yang lain yang mungkin kita tak tahulah berapa bilangan dia. Adakah pemimpin kita ni, tak kisahlah Melayu ke, India ke, Cina ke, adakah mereka jujur dalam erti kata menjaga keharmonian ni? Ada tak dia menegur komuniti masing-masing ni berkenaan perkara yang sepatutnya mengikut lunas undang-undang ni? Ada ke tidak? Tapi itulah, kalau saya nak ambil spesifik kes lah, yang saya akan pilih yang macam di Jalan Masjid India tu hari. Sebab itu yang paling orang kata latest lah kan. So dia dakwa pula, katanya, ini saya merujuk pada laporan media, saya bukan reka-reka, yang mana pihak yang cuba mempertahankan kuih itu berkata kuih itu sebenarnya sudah wujud 130 tahun kata silap saya. Tu yang saya nak tanya, adakah argument itu valid atau adakah fakta atau tidak, saya tak tahulah sebab dokumen tu sudah tentu hanya pihak berkuasa yang tahu. Tapi adakah argument tu valid? Saya nak ambil contoh kepada semua lah Maksudnya rumah ibadat bukan agama Hindu sajalah, bagi mudah faham lah Andai kata
tokong pun sekalipun ataupun surau pun sekalipun, dia nak claim lah. Maksudnya dia dah wujud 130 tahun yang dahulu ke ataupun berapa tahun yang dulu ke, sebenarnya tempoh usia suatu binaan ni, dia bukannya orang kata alasan ataupun hujah yang konkret ataupun automatik untuk halalkan kedudukan tu. Maksudnya status tanah tu kalau memang kata haram, maksudnya tidak didaftarkan sekian-sekian, dia tidak jadi alasan lah. Sepatutnya okey, kalau dia nak kata 130 tahun kan, maksudnya merdeka kita ni dari penjajahan British apa semua, dan kita merdeka, dan kemudiannya kita ni diuruskan dengan sistem pentadbiran ataupun undang-undang hukum kanun tanah sebagai contoh kan. Dan dekat situ sebenarnya bila adanya hukum kanun tanah dan semua rakyat, semua kaum ni dia tertakluk kepada undang-undang tersebut kan. Dia tidak orang kata usia binaan tersebut 200 tahun, 130 tahun ke apa ke, dia tidak terpakai dah. Maksudnya dia ikut kepada undang-undang tu. Dan juga asalnya tanah yang ada dekat Malaysia ni, dekat negara kita ni, sebenarnya asalnya adalah milikan negeri. Dia bukan milikan individu. Dia tak boleh claim ni ayah aku dah 130 tahun duduk kat sini. Kan? Geran tak ada. Kan? Tapi dia ceritakan kat situ aku dah duduk lama dekat situ. Ataupun kalau dalam kes ni rumah ibadat lah, ataupun Azman, kalau saya mudah cerita, saya duduk rumah Azman kan, sebelum merdeka lagi, sebelum ada hukum tanah lagi kan. Dah lama dah tu. Lepas tu merdeka. Lepas tu selepas merdeka tu dah ada hukum kanun tanah. Betul, Azman pula sebagai pemilik tanah, pemilik rumah tu, Azman minta saya keluar daripada rumah tu. Boleh tak saya cakap saya dah wujud kat sini sebelum hukum tanah, kanun tanah ni wujud lagi? Boleh ke macam itu? Logiknya tak boleh lah. Kita tertakluk kepada undang-undang kan. Semua kaum, dia bukannya orang kata Melayu saja ke, India saja ke, Cina saja ke, tidak. Dia macam gitulah. So basically sebenarnya bila kita cakap pasal undang-undang, dia yang menguatkan dia ialah black and white lah. On paper tu. Itu betul. Yang ada tangan-tangan, dia memberitahu tanah ni siapa punya, apa orang kata hak yang diberikan kepada pemilik tanah. Jadi dialah yang dikatakan ada final say. Betul. Sama ada macam konteks yang tadi lah, duduk rumah saja kan. So kalau saya cakap keluar, kena keluar lah. Kalau tidak, saya boleh merujuk pihak berkuasa untuk ambil tindakan kepada Hazri. Contoh lah. Contoh mudah. Kita tak nak pening-pening kepala kan. Tapi itulah itu kita dah clear on undang-undang punya aspek. Sebab saya tertarik juga. At this point saya kena mengakulah saya agak setujulah apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap. Memanglah isu ni boleh dikatakan sebagai isu yang sensitif, tapi dia bersama pemimpin lain lah menggesa supaya isu ini ditangani secara harmoni. Sebab yalah, siapa je kat Malaysia nak huru-hara kan. Semua orang nak harmoni. Tapi itu yang menarik satu orang kata persoalan besar. Bagaimana kita nak capai kepada harmoni tu? Macam sebab kita dah cakap on paper, undang-undang semua kita dah ada, tapi pihak yang menceroboh ini, bukan saya merujuk pada satu kaum je lah, ini saya merujuk pada orang yang berada di tanah tu. Sekiranya individu pihak itu tidak mahu keluar, apa lagi langkah harmoni yang kita boleh ambil? Bukan Hazri boleh kongsi sikit pandangan? Okey. Perkataan harmoni ni dia sangat popular lah sejak akhir-akhir ni. Kan, bila kita hidup berbilang kaum kan, Melayu, India, Cina, dan kita sangat-sangat dituntut ataupun diharuskan, diwajibkan untuk menjaga keharmonian kaum ni. Tetapi dalam isu ni sebenarnya, bila mana kita nak faham ataupun kita nak jaga betul-betul keharmonian ni, sebenarnya kita patut menjaga juga aspek ataupun soal keadilan. Kan, keadilan tu yang lebih utama sebelum keharmonian. Kan, rakyat ni dalam isu ni sebenarnya, kalau kita lihat senario yang berlaku sekarang ni, apa yang dikatakan ketidakharmonian ni adalah berikutan rakyat ni melihat perkara ataupun kejadian-kejadian yang berlaku ni adalah berlaku ketidakadilan di depan mata mereka. Kan? Maksudnya kat sini, bila sesuatu binaan yang tidak sah ataupun yang tidak mempunyai milikan terhadap tanah tersebut, bagaimana sebuah
binaan tersebut sepatutnya keluar tetapi dipertahankan ataupun mungkin ada pemimpin pihak mereka yang lantar bersuara dan kemudiannya desakkan kepada PMX dan akhirnya pemilik ataupun pemilik asal tanah tersebut terpaksa akur kepada orang yang berada di atas tanah tersebut lah. Jadi sebenarnya kalau pemimpin kita ni, contohnya macam dalam isu ni PMS minta rakyat kita ni supaya menjaga keharmonian kaum. Kan? Perkara paling utama adalah rakyat ni menilai dari segi keadilan, dari sudut keadilan dekat situ. Kan? Kalau keadilan maksudnya undang-undang tu dilaksanakan, kan? Maksudnya dipatuhi, rakyat dia akan tenang. Kan? Kalau kita tengok dekat sini seolah-olahnya dalam isu ni seolah-olah dipertahankan dan dipindahkan dengan penuh hormat lah. Maksudnya dia diberikan papasan apa semua, lepas tu dapat tanah gazet sebagai contoh semua. Dan adakah itu bagi seorang rakyat, tak kisahlah Melayu, India, Cina, adakah benda itu disifatkan sebagai adil? Dan adakah itu menepati untuk kita capai keharmonian antara kaum? Kan? Mungkin dia harmoni untuk setengah pihak sahaja. Tapi setengah pihak yang lain macam mana pula? Dan itu sebenarnya yang berlaku. Dalam isu ni sebenarnya kalau boleh, kalau kerajaan benar-benar mahu orang kata memastikan keharmonian ni, teras kepada penyelesaian ni, bagi saya lah, janganlah pilih bulu lah. Maksudnya jangan selektif. Bila bila binaan kuil haram ni dilayan sedemikian, tapi bila surau ataupun masjid yang dibina secara haram pula tak ada kebenaran dan diroboh secara on the spot. Ini yang berlaku, kita rasa ketidakadilan di situ. Macam saya cakap tadi, saya memang orang kata seboleh-boleh saja Hazri setuju. Kita kalau boleh kita nak jalan harmoni. Kita tak nak gaduh-gaduh especially antara kaum. Tetapi apa yang buat saya risau sekarang ni ialah kita tengok penyelesaian di Jalan Masjid India tu, yang mana tapak diberikan ialah jarak 50 meter daripada tapak lama. Betul? Betul. Okey, saya tak nak persoalkan lah yang pasal dia dapat tapak baru. Tapi bila saya baca berita itulah penyelesaiannya, saya dah boleh predict yang mana sebenarnya penyelesaian tu akan mewujudkan lagi banyak masalah. Contohnya kalau kita tengok di Facebook, sejak isu ni meletup, tiba-tiba tengok wujudnya grup, macam contohnya saya baca di sini, binaan haram di mana hari ini, rumah ibadat haram di mana hari ini. Maksudnya ada banyak grup, dia macam tumbuh macam cendawan. Maksudnya ini menunjukkan yang sama ada pengguna media sosial atau masyarakat, mereka sebenarnya tidak berpuas hati terhadap solusi yang dipilih. Sebab macam Hazri cakap, kita dah ada undang-undang. Kalau you menceroboh, you kena keluar sebab arahan pihak berkuasa. Dan sekiranya enggan ikut apa yang pihak berkuasa cakap, by right, you dah memang sepatutnya dah kena tindakan. Itu yang saya rasa keadilan tadi. Dan keadilan ni sepatutnya kalau kita laksanakan secara betul, sekiranya semua akur dengan apa undang-undang kita ada, maka ini akan menuju ke arah harmoni. Tapi realitinya dia tidak semudah itu. So itu yang saya cakap tadi. Meskipun kita nampak PMS dipilih jalan harmoni tu, tetapi sebenarnya dia wujudkan lebih banyak orang kata masalah. And sebabkan itulah saya nampak tiba-tiba wujudnya yang mana Timbalan Presiden MIC tu, dia meminta PMX supaya memberitahu agensi kerajaan jangan guna istilah haram. Ini dah saya kata, inilah akibat dia dah jadi melirik. Sebab orang-orang yang tak puas hati ni, dia dah start meluahkan dengan cara dia. Dia mula protes dalam media sosial, dia dah mula, saya tak tahu lah, mungkin dia ada podcast sendiri ke apa. Dia dah mula lontarkan pandangan-pandangan dia. And saya rasa the orang kata sama ada the best part atau worst part tu saya tak tahu lah. Tapi dia menggunakan undang-undang. Dia cerita macam apa Hazri cakap, ada undang-undang tertentu macam kanun apa, hukum kanun tanah. Kanun tanah. Jadi macam mana you nak dispute sekiranya apa yang dijelaskan itu dah memang ikut undang-undang. So itu yang saya nampak risau. So saya tak, buat masa ni saya tak nampak isu ni akan selesai dalam masa terdekat selagi kita betul-betul kuat kuasakan undang-undang ni. Okey, saya nak tambah sikit kepada para penonton. Sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni, maksudnya rakyat tu sendiri sudah mula untuk mencari alternatif ataupun mencari jalan sendiri.
kan, bila mana keadilan tu tidak berlaku di depan mata mereka. Dan ini bukannya sengaja dibuat-buat. Maksudnya rakyat ni bila nampak keadilan ataupun sistem tu sendiri tidak berfungsi dengan baik, sebagai contoh, keadilan tu dia mungkin menguntungkan setengah pihak, tetapi hakikatnya keseluruhan pihak ataupun semua pihak sebenarnya tak puas hatilah dengan keputusan tu atas nama keharmonian tu. Dan Azman, satu benda juga sebenarnya, bila inisiatif rakyat sebagai contoh, Azman perasan tak kalau di mana-manalah, di mana-mana tempat, di mana-mana negeri, kadang-kadang kita pelik kenapa tiba-tiba ada satu binaan kecil ke, maksudnya ini merujuk tempat ibadat bukan Islam yang lain lah. Persoalan saya, ada tak garis panduan untuk pembinaan rumah ibadat bukan Islam ni yang patut dipatuhi di dalam bandar sebagai contoh? Tiba-tiba ada kat dalam gua, dekat bawah jambatan, di pokok besar contohlah kan. Adakah benda ni dipatuhi ataupun itu adalah loophole yang kerajaan perlu tengoklah? Kalau tidak, daripada berapa sekarang, contoh kita ambil 300 kan yang direkodkan rumah ibadat yang tidak didaftarkan sebagai contoh kan. Itu baru tahun tersebut, dan pada tahun yang akan datang kita tak pasti berapa banyak lagi kan, berapa banyak lagi binaan rumah ibadat yang haram ni yang jika tidak dikawal kan. Mungkin Ashraf biasalah tengok media sosial kan, tengok ada dekat mana, dekat atas highway. Tapi bila cakap satu, itulah saya maksudkan tadi. Selama ni sebenarnya saya antara orangnya, saya tak pernah peduli pun pasal benda ni. Betul. So bila isu di Jalan Masjid India tu meletup, mulalah sebab saya rasa tak sampai seminggu ke 2 minggu lepas tu, tiba-tiba muncul pula bukan kes lah, isu mengenai kebun durian di Raub. Tak sampai seminggu ke 2 minggu macam tu, so orang dah start, orang kata isu ceroboh tanah ni dah jadi macam satu trend. Betul. So orang dah start petikai. And bila saya tengok grup-grup yang saya cakap tadi tu, orang pun semakin ramai dah aktif. Dia join grup tu and dia share. Tiba-tiba ada di lokasi tertentu, ini dekat mana, dia bagi tahu. So nampaknya saya rasa isu yang di Jalan Masjid, kes di Jalan Masjid India tu, dia jadi macam pencetus, yang mana rakyat dah semakin arif mengenai, orang kata bukan arif lah, lagi alert mengenai pembinaan rumah ibadat haram, dan termasuklah pembinaan rumah haram, kandang lembu ke apa. Macam saya rasa beberapa minggu lepas tu saya ada pergi ke Dengkil, kampung Dengkil, yang mana itu hari kecoh. Katanya ada rumah, ada satu keluarga ni duduk kat situ sejak saya tak ingat tahun bila. Tapi yang saya tahu tanah itu adalah milik Tanah Jaiz, yang sepatutnya mereka nak buat masjid lah. Maksud saya, apa yang saya cuba nak cakap kat sini, isu ni dah jadi macam dia macam apa, bersambung-sambung. Cuma sekejap dekat lokasi A, sekejap kat lokasi B. Ini yang saya risau. And then apabila tercetusnya, orang kata dah nampak ada rumah ibadat haram atau penceroboh, saya guna konteks penceroboh lah dalam ni. Apabila wujud pencerobohan, dia mesti akan ada, orang kata, tuntutan dia. Tuntutan dia ialah saya boleh pindah dengan syarat saya nak tanah. Itu yang akan buat ramai orang marah. Betul. Itu apa yang saya sebut tadilah, ketidakadilan tu kan. Dan penting juga saya nak noktahkan kat sini, saya nak tekan kat sini sebenarnya dalam isu rumah ibadat ni, tak kisahlah rumah ibadat apa agama sekalipun, sepatutnya masing-masing pemimpin ataupun ketua-ketua masyarakat ni, sepatutnya mereka mendidik komuniti masing-masing dengan cara yang betul lah. Dan dia tidak boleh cara yang salah makin dibiarkan, so dia akan berlarutan dan kita nak capai keharmonian macam mana, kan? Dan benda tu, percayalah, benda ni dia bukannya stop setakat ini, dan mungkin dia akan drag ataupun dia akan berlarutan di tempat lain selagi mana benda ni dilihat seolah-olah keadilan tu tidak dapat dicapai dalam solusi keharmonian ni lah, kan? Dan kita pun mengharapkan sebenarnya pihak PBT ni, kan, bila rakyat ni dah melakukan inisiatif sedemikian sebenarnya, contohnya macam dalam grup tu dia buat aduan kepada SISPA sebagai contoh. Persoalan saya, adakah
PBT ni dia tak nampak kewujudan binaan sedemikian. Ini persoalan besar jugalah. Nak tunggu bila ada laporan daripada rakyat, aduan kepada SISPA baru nak buat. Adakah begitu cara kita mentadbir negara ataupun pemerintah, pentadbiran pihak berkuasa tempatan ni? Adakah begitu, Ashraf? Ini yang rakyat nak tengok macam mana sistem kita ni berfungsi. Kalau mereka rasa keadilan tu tak dapat dicapai, tak apa, kita akan cuba jugalah dengan inisiatif rakyat selagi mana ia berlandaskan undang-undang. Saya sebut berlandaskan undang-undang, bukannya mencetuskan pergolakan lagi. Kita buat aduan kepada SISPA buat tindakan ke tidak? Kan? Itu kena clear. Baiklah, saya rasa sebelum kita tamatkan podcast ini, saya ada satu lagi soalan final lah. Okay. Ini mungkin soalan yang orang kata sejujur-jujurnya lah dari pandangan Hazri sendiri. So macam mana kita nak define sesuatu isu itu antara orang kata mengikut undang-undang atau perkauman? Macam di mana kita draw the line? Okey. Bagus soalan tu. Okey, sebenarnya rakyat ataupun siapa-siapa sahaja yang duduk dalam satu sebuah negara sebagai warga negara ni, mereka ni sebenarnya tertakluk kepada undang-undang, ataupun kita nak tegakkan keadilan mesti ada undang-undang. Itu adalah pemisah dia lah antara sah ataupun haram, ataupun benar ataupun betul. Dan keadilan ni dia tertakluk kepada semua, kan? Dan juga apa sahajalah, maksudnya kaum ke, agama ke, semua ni dia tidak boleh jadikan alasan untuk kita berkompromi untuk melanggar ataupun kita nak dapatkan hak sebagai milikiat tanah dalam isu ni lah. Dia tak boleh macam gitu. Kalau nak buat macam gitu sebagai contoh, maksudnya undang-undang kita ni kira macam undang-undang rimba lah. Kan, ada undang-undang tapi boleh kompromi. Kan? Boleh orang kata ditolak ansur sebabnya dia kaum sekian-sekian, kaum Melayu ke, kaum India ke, kaum Cina ke. Dekat situ adalah asas paling asas. Andai kata benda itu, sistem keadilan dia tegak dengan cara yang betul, jadi rakyat ni akan faham lah, kena ikut je lah. Dan itulah keharmonian. Masing-masing faham kehendak dan juga batas-batasan dia, kena ikut apa yang perlu ikut dan apa yang tak boleh ikut, kena ikut apa yang telah digariskan lah. Ashraf. Azman. Azman. Tak apa. Sorry, saya baru terfikirlah bila dengar cakap ni. Okey, saya faham juga bila kita cakap pasal keadilan, tapi kita ni orang kata manusia kan, kita ada rasa simpati, empati lah orang kata. Dan kita akan rasa kesian. Macam bila saya buka cerita pasal yang didengkil tadi tu, sebab saya berjumpa dengan keluarga ni. Saya interview dia lah sebagai wartawan, kita interview. And sebenarnya saya tahu apa yang dia buat tu salah. Tapi bila dia cakap saya, dia ada keluarga, and kalau dia kena halau keluar, dia tak tahu nak gimana. So itu yang saya macam saya terfikir juga, okay, at one point betul lah, memanglah kita nak keluarkan you dari tempat ni sebab kita nak tuan tanah tak bagi you duduk. Tapi macam mana kita nak bantu individu tu supaya, yelah, kita nak bantu tapi kita tak nak lah macam at one point kita bagi you tanah, sebab tak adil lah untuk penduduk setempat, betul? So macam mana kita nak bantu orang macam tu? Mungkin Hazri boleh kongsi lah pandangan peribadi ke apa? Okey, di situlah pentingnya pemimpin bagi setiap komuniti ni. Kan? Maksudnya pemimpin setiap komuniti ni tak kisahlah parti politik ke, NGO mereka ke, dan pemimpin yang mereka lantik ni sepatutnya dia cakna lah dalam isu tersebut. Andai kata dia tak ada rumah, kan? Sebagai contoh kat situ, pemimpin komuniti dia kat situ, contoh siapa, wakil rakyat ke, ataupun ketua komuniti bagi kaum sekian-sekian ke, dia kenalah ambil peduli terhadap apa yang berlaku kepada kaum dia ataupun komuniti dia. Maksudnya kalau perlu kutimpah dana ataupun sumbangan derma untuk membantu, silakan, kena buat lah. Dia bukannya orang kata dah buat salah, okey, kita kena teruskan lagi benda yang salah, ataupun orang yang pemilik sah dekat situ dia yang kena dipersalahkan sebagai contoh lah, kan. Itu tak betul. Pemimpin kat situ kena main peranan lah. Kalau tak cukup dana sebagai contoh, mungkin boleh berjumpa dengan PMX ke, minta sumbangan dana untuk membantu mencarikan rumah ke ataupun penempatan ke. Itu baru cara yang betul lah bagi saya. Maksudnya
tidak ada pemberian percuma lah. Sebab yelah kita pun to be fair lah, kita faham, kita rasa simpati kepada mereka yang terpaksa berbuat demikian sebab kita pun rasa mungkin you dah terdesak, kita faham. Tapi at one point itu bukan orang kata lesen untuk you dapat lebih daripada penduduk setempat yang orang yang dah berusaha, itu lainlah cerita. Kalau tak dia akan jadi presiden case lah kepada tempat-tempat yang lain. Betul. Tu maksudnya rakyat ni perlu dididik dengan perkara yang betul. Dia kalau kita dah didik benda yang salah, dia akan rujuk lah, ni boleh macam gini, kan, aku boleh macam gini. Contohnya itulah. Okay lah, so Ezri, terima kasih banyak lah sebab kongsikan pandangan semua. And saya harap sangat lah apa yang kita kongsikan ini penonton pun dapat kata manfaat lah. Sebab macam saya cakap tadi, kita bukannya nak provoke mana-mana kaum, provoke mana-mana agama. Betul. Sebab kita duk cerita pasal aspek undang-undang, kenapa pentingnya peranan undang-undang ni dalam membawa kita menuju ke arah keharmonian. So dalam kata lain, keadilan sama dengan harmoni. Tapi ada cara dia, bukannya main langgar, bukannya main hentam je. So again lah, Hazri, terima kasih banyak lah sudi datang ke studio. Kok kalau ada topik baru ke, kita boleh jemput lagi. Boleh, insyaAllah. Terima kasih juga TV sudi jemput. Okay lah, baik. So itu saja untuk segmen kali ini. Kalau korang ada apa-apa nak tambah sama ada komen ke atau apa-apa persoalan, boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe PerTV Podcast. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.